Harga hok kat Poyak tu bukan setakat murah, tapi dia macam kita nak saja je kasih awak. Okey, hari ni seperti biasalah, kalau untuk botol 10 ml je, memang akan ramai orang grab. Sebab apa? Sebab dia sangat mudah untuk dijual. Macam dekat tangan Kak Pah ni, customer borong lebih kurang 100 botol untuk 10 ml. Yang paling penting ni adalah untuk permulaan. So maksudnya harga yang kami tawarkan dekat NKH ni sangat-sangat berbaloi untuk customer yang beginner, baru nak start nego, sangat-sangat sesuai kalau ambil perfume yang bersaiz 10 ml ni. Sebab apa Kak Pah suggest untuk botol 10 ml ni? Sebab 10 ml ni sangat-sangat mudah untuk awak jual, untuk dibawa. Even kalau awak tak bawa beg pun, awak nak letak dalam poket, dia muat je. Dan untuk harga mampu milik yang awak boleh jual pada customer awak pula. Ni macam dekat tangan Kak Pah ni awak nampak banyak ke? Tapi di NKH Perfume Maker, kalau awak ambil 10 botol sahaja, awak akan dapat dengan harga borong dah. 10 botol awak akan dapat dengan harga RM5 sahaja sebotol. Kalau untuk 50 botol awak akan dapat dengan harga RM4.80 sahaja sebotol. Macam customer Kak Pah ni 100 botol akan dapat dengan harga RM4.50 sahaja sebotol. 500 dan ke atas awak akan dapat dengan harga RM4.30. Harga hok kat Poyak tu bukan setakat murah, tapi dia macam kita nak saja je kasih awak. Modal hok si awak kena keluarkan sangat-sangat rendah, tapi keuntungan hok awak dapat tu berlipat kali ganda. Rugi sangat-sangat kalau awak tak grab sekarang. Kalau awak nak grab, awak mari selalu dekat kedai kita di Kubehie sahaja. Tetapi kalau duduk jauh, jangan risau, kami boleh sahaja by postage. Awak boleh direct dengan tim sale kami yang ada nombor dekat bawah tu. Untuk pilihan wangian pula, kita ada macam-macam lah dekat NKH ni. Kita ada lebih kurang 800 jenis wangian. Kalau awak nak tahu lagi detail, awak boleh je direct mari dekat NKH Perfume Maker. Ingat deh, Kak Pah tunggu awak mari. Awak lambat, awak rugi.